Bola sepak Malaysia digegarkan sekali lagi. Bocoran dokumen, rayuan FIFA dan masa depan 7 pemain warisan kini menjadi perhatian utama. 30 Oktober 2025, media Argentina Capital de Noticias menerbitkan dokumen mendakwa datuk nenek dan moyang Facundo Garcés lahir di Argentina atau Sepanyol, bukan Malaysia. Jika disahkan, Garcés berisiko tidak memenuhi kriteria kelayakan FIFA untuk mewakili Malaysia. FAM menegaskan dokumen ini belum disahkan. Presiden sementara FAM, Datuk Wira Yusof Mahadi, menyeru media dan rakyat supaya tidak membuat spekulasi awal kerana ia boleh menjejaskan pemain dan bola sepak negara. Garcés menjadi tonggak penting ketika Malaysia menewaskan Vietnam pada 10 Jun 2025. Tetapi isu kelayakan ini menimbulkan cabaran besar. 4 November 2025, FAM mengesahkan rayuan bagi 7 pemain warisan termasuk Garcés telah ditolak oleh Jawatankuasa Rayuan FIFA. Yusof Mahadi mengakui terkejut dengan keputusan itu, namun menekankan FAM tetap teguh memperjuangkan hak pemain negara. Ini kali pertama FAM berdepan situasi sebegini. Pihak peguam dan pengurusan amat terkejut, tapi kami tetap akan memperjuangkan hak pemain dan kepentingan bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. FAM kini sedang memohon butiran dan alasan bertulis daripada FIFA. Selepas itu, Badan Induk Bola Sepak Malaysia akan membuat rayuan ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS sebagai langkah terakhir. Walaupun cabaran besar, semangat pasukan dan FAM tetap utuh. Malaysia masih layak bermain bagi kelayakan Piala Asia. Tetapi sekiranya keputusan FIFA atau CAS menolak rayuan, pasukan boleh menghadapi penalti, termasuk kekalahan 3-0 atas perlawanan terdahulu. Malaysia kini mendalui kumpulan F dengan 12 mata dari 4 perlawanan. Namun, setiap keputusan FIFA atau CAS akan memberi kesan besar kepada peluang pasukan dalam kelayakan Piala Asia 2027. FAM dan Barisan Kejurulatihan terus mengekalkan fokus, memastikan pemain berlatih, bersedia dan mengekalkan maruah negara di pentas antarabangsa. Bocoran dokumen dan keputusan FIFA menambah tekanan, tetapi semangat Harimau Malaya tetap tinggi. Masa depan 7 pemain warisan termasuk Garcés masih bergantung kepada proses rayuan rasmi. Kalau korang nak lihat Malaysia bangkit di pentas antarabangsa, komen #Forza Harimau Malaya. Like dan subscribe untuk berita terkini tentang Garcés dan pasukan negara.